Kalau kasi dia mikrofon, memang dia popek-popek. Ha. Kalau kasi dia macam-macam ni, memang. Tapi bila dekat sampai rumah, dia diam je. Dia popek-popek pada masa yang dia perlu popek-popek. Kalau balik bawa dengan abang pun pening kepala lah kan. Saya senyap waktu bila? Waktu dah balik kerja, tidur. Itu dia senyap. Abang-abang, sikit kata-kata cinta untuk Maria Tengku Sabri. Kata-kata cinta? Ya. Amboi. Kata-kata romantik cinta. Romantik ke? Tak pernah romantik. Valentine's Day pun tak ingat. Macam mana? Alamak. Dia kata Valentine's Day, anniversary dia semua cakap malam nak tidur kan. Happy Valentine's happy anniversary dah tidur. Itu je. Macam mana? Itulah dia kalau pasangan yang dah lebih 30 tahun kahwin. InsyaAllah. Masing-masing memahami. Kita doakan semoga terus. Tak perlu kita bukan cakap. masing-masing memahami. Saya cuba memahami. Oh ya. Itu sebenarnya. Apa pun kita doakan semoga terus kekal bahagia selamanya. Boleh ambil balik mikrofon tu. Ini dry kitchen saya. Sama juga bunga pun saya suruh orang daripada SSF lah yang buatkan bunga ni. Saya bawa dia ke rumah. Jadi dia satu rumah punya bunga dia siapkan. Jadi ini adalah bahagian dry kitchen. Di mana kat sini setengah orang lain tak tahulah rumah lain macam saya juga ke. Saya ni gila travel. Saya suka travel. Okey, masa saya MS dah biasa kita pramugari kan travel. So kat sini saya ada ni semua dipanggil fridge magnet. Di mana saya letak fridge magnet ni dari negara-negara yang saya pernah pergilah. Dan some of it ada juga yang kawan saya pergi. Macam Sharifah Zarina, dia pergi New York. Dia balik, dia tahu sebab saya suka collect. So Sharifah Zarina bagi saya yang New York ni. Kak Maria, you pramugari kan sebelum ni kan? Ya, saya bekas pernah pramugari. beraya di perantauan? Of course lah, pernah. Saya pernah beraya di local. Waktu tu saya di 737, kita fly domestic saja. Kemudian saya fly ke overseas. Saya pernah beraya di Paris, saya pernah beraya di Hawaii, saya pernah beraya di merata-rata lah. Banyak pengalaman sebab saya kan 8 tahun bekerja, jadi saya dah beraya banyak tempat dah.